Lepas Siti Khadijah radhiyallahu anhu wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan nikah dengan Aisyah. Nabi jaga Aisyah, hidup dengan Aisyah dengan penuh kasih sayang. Tapi walaupun Siti Khadijah dah tak ada, Aisyah tetap jealous dengan Siti Khadijah. Sebab Nabi akan selalu mention pasal Siti Khadijah dekat kawan-kawan atau dekat siapa-siapa. Bila dia orang berjumpa ke, bersembang ke apa ke, Nabi akan mention kalau ada perkara yang berlaku di situ yang mengingatkan Nabi dekat Siti Khadijah. And bukan tu je, kalau kawan-kawan Siti Khadijah datang nak ziarah Nabi, Nabi akan sambut dan layan dengan special. Dan Nabi selalu hantar hadiah dekat kawan-kawan Siti Khadijah. Katakan ada sembelih kambing ke apa ke, Nabi akan pesan hantar ni sikit dekat kawan-kawan Siti Khadijah. So one day, masa Aisyah dengan Nabi tengah bersembang dekat rumah, Nabi ada mention lah pasal pertolongan ataupun pasal momen-momen Nabi dengan Siti Khadijah dulu, dan benda-benda yang Siti Khadijah buat untuk Nabi dulu. Isteri mana yang tak jealous kan kalau dengar macam tu. So Aisyah pun dengan nada jealous, dia tanya dekat Rasulullah, asyik-asyik pasal Khadijah je, wahai Rasulullah, seakan-akan tiada wanita lain di dunia ni selain Khadijah. Nabi tak marah, Nabi senyum. Lepas tu Nabi jawab dekat Aisyah, wahai Aisyah, Khadijah beriman kepadaku waktu orang lain cakap aku pendusta. Dia terima aku waktu orang lain tolak aku. Dia tolong aku dengan hartanya waktu orang lain tak bagi. Dan melalui dia, Allah kurniakan aku zuriat anak-anak. Those words makes Aisyah go silent. And Aisyah faham cinta Nabi dekat Siti Khadijah bukan cinta biasa. It's a love towards someone who gave everything for Islam. Itu saja cerita untuk hari ini. Bye-bye.